Assalamualaikum, jumpa lagi kita hari ni. Hari ni kita nak cerita pasal Panglima. Panglima, Panglima ada dua jenis. Satu PAT, Panglima Angkatan Tentera. Satu lagi PTD. PTD punya kes yang duk viral sekarang ni, bukan PAT. Korang jangan duk salah kecam, salah kutuk, salah maki apa semua. Yang duk hangat sekarang ni PTD. PTD ni bawah Panglima, bawah PAT. Faham? So PAT ni aku tengok dalam mimpi-mimpi aku menuju 4 belalang apa semua, aku tak jumpa lagi apa-apa kes yang berkaitan dengan salah guna kuasa, songlap ataupun makan rasuah. Tak jumpa lagi lah PAT. Sebab satu, yang kedua, PAT ni pun dia tengah menghabiskan cuti-cuti dia sebab dia nak bersara bulan 4 nanti. Okey. Tapi PTD ni kita tengok sangkut cikgu bat dedah macam-macam. Aduhai, macam mana Panglima, satu Panglima kan, hal lurah dendam pun tak boleh nak lawan. Macam mana? Kalau diri sendiri punya nafsan bab lurah dendam pun kau dah boleh terkulai, macam mana kau jadi Panglima perang ni? Alamatnya matilah anak-anak buah kau semua. Kan? Musuh hantar lurah dendam je dekat dia. Hantar lurah je lah. Lurah je hantar kat dia. Habis. Kan? Siang datang selak skirt tunjuk peha je. Panglima dah terkulai lah. Macam ni punya orang jadi Panglima. Macam mana? Patutnya dia bukan jadi Panglima. Dia jadi tu kaki 5. Baru boleh. Bapa apa hentam rasuah sampai macam ni? Kena tangkap SPRM pakai baju kuning. Hei, ini satu penghinaan terhadap Angkatan Tentera tau. Bila kepala macam ni. Jadi kita minta apa yang didedahkan, dah terdedah ni semua, minta ambil tindakan, tunjukkan pada rakyat bahawa ini semua adalah negara. Faham apa aku cakap ni? Mereka ni semua adalah pengkhianat negara tau. Kalau Panglima yang jenis macam ni kena dekat Korea, kalau aku rasa dah kena blender dengan Kim Jong Un dah. Keluar daging besar-besar ujung kuku ni je. Askar bermati-matian kat bawah, pakai life jacket, tembak, tembus, mati. Sebab apa? Sebab kualiti bulletproof jacket tak ada. Menyebabkan walaupun benda tu bahaya, sebab rasuah diterima juga barang tu. Patutnya kalau out of spec, mana boleh terima benda-benda melibatkan bahaya nyawa ni. Aku difahamkan begitulah. Yang Panglima enjoy dengan orang lah, enjoy dengan betina, beli kereta 400,000 lah. Tengok transaction bank gila-gila babi punya. Mak ai, bapak dia punya duit ke apa dia pakai ni? Kan? So aku rasa macam sebenarnya benda ni 2 tahun lepas lagi aku dah bercakap dengan satu peringkat tertinggi dalam kerajaan dalam hal-hal berkaitan dengan ATM ni. So aku dah cakap 2 tahun lepas lagi benda ni. Dok keep in touch lah dengan, adalah someone kat atas. Tapi itulah, last kali bila aku tengok macam terhalang, macam benda ni ada orang bela tau, ada orang jaga. Kalau kita bom, ada orang protect. Maksudnya aku tengok macam bila aduan rasuah ni macam tak ada tindakan. Dia macam pilih bulu sikit. Jadi aku slow down dulu, aku relax dulu. Last cikgu bat bantai. Apalah, cikgu bat bantai aku tengok terangkat juga semua. Aduh, piang macam ni bagi jadi Panglima. Dia nak pun tak lepas. Macam ni nak jaga negara ni? Dia nak uruskan kota dia dengan berdisiplin pun tak lepas. Macam mana? Betul tak? Tengok duit pun dah tak boleh dah, kalah dah. Macam ni nak pergi perang? Jadi sebab tu aku punya fikir, nak lantik seseorang jadi Panglima ni, pertama kena tengok peribadi dia punya, yelah, agama dia. Kalau dia orang Islam, kena tengok dia ni semayang tak semayang ni. Dia solat, okey. Dia ni jaga syariat tak? Jaga, okey lah.
pun tak tahu jaga, apatah lagi nak jaga agama. Jaga agama lagi tak boleh. Tak boleh jaga agama, jaga negara apa? Betul tak? Syariat tak boleh jaga, agama tak boleh jaga, main langgar je. Dengan Tuhan pun menderhaka, masuk neraka pun tak takut. Lepas tu suruh jaga negara. Pahala bapa macam ni punya panglima. Panglima mesti orang yang 5 waktu boleh pergi masjid baru boleh jadi panglima. Tahu? Dia jaga diri dia, dia tak campak diri dia masuk neraka. Kalau diri dia pun dia boleh campak masuk neraka, askar-askar bawahan dia ni lagilah. Dia campak awal lagi suruh masuk neraka. Itu yang kita dengar ada mass night lah apa semua tu. Pasal apa? Mass night tu bukan di kalangan anggota bawahan. Anggota bawahan ni jadi hamba je kat situ. Bos-bos besar ni lah. Kalau dah bos besar pun campak diri masuk neraka, anak buah dia campak lagi awal, suruh masuk neraka sekali dengan dia. Yang ni pun tak boleh nak fikir. Fikir pakai lutut pun nampak. Seorang pemimpin mestilah ada agama. Tak ada agama macam mana jadi pemimpin? Pimpin ke neraka boleh ya? Faham tak? Jadi kita rasa SPRM dah siasat tu siasat lah betul-betul. Kita dengar setakat ni satu panglima bersama 2 isteri dia dah ditahan, dah pakai baju oren. Okey, baik. Ni yang seorang lagi ni, bila nak pakai baju oren? Tak clear lagi ke pendedahan cikgu ubat tu? Kan? Jangan wayang-wayang kan? Tak boleh. Dia mula tercetus ni, tahu pasal apa? Bila ada satu panglima kena tangkap, kena siasat, masuk dalam masuk ICU. Kesilapan dia pergi masuk ICU tu silap. Pasal bila dia masuk ICU, masyarakat, orang-orang yang melihat ATM ni dah lama memendam rasa sakit hati tengok ni, mula semua sekali keluar dan bersuara. Ni aku tunggu pula dapat satu maklumat terbaru. Kemarin ada satu perempuan, dia kata dia ada simpan video aksi dia dengan pegawai daripada Jabatan Kagat. Aku tak tahulah betul tak betul. Kita tunggulah. Kalau ada video tu, kalau ada 2 ekor luncai kat Kagat ni, kau jaga sikit. Kau mesti kena taruh. Aku tunggu perempuan tu bagi kerjasama je. Perempuan tu sebelum ni dia takut nak bagi kerjasama. Lepas ni kau siap. Kan? Jebat dia tak cakap benda yang tak ada fakta, tak ada bukti. Pasal apa? Aku tak bola, kan? Aku cakap kalau mesti korang tak boleh LOD punya. Faham? Aku cakap benda betul nak LOD kepala pak kau apa. Tapi tu pun ada seekor kat dalam tu, dia pergi LOD aku. Tapi tak apalah, aku dengan dia kira kosong-kosong lah. Kan? Dia pun mungkin masa tu lost lah kan. Kena bom dengan jebat kau-kau macam tu. Mungkin dia lost, tapi tak apalah. Okay. So, mohon cepatkan siasatan. Sebab apa? Tentera terkesan teruk dengan image dia sekarang. So, mana yang perlu ditangkap, tangkap sekarang ni. Dan aku dah ada list rombakan besar dalam Angkatan Tentera ni. Aku dah tengok satu-satu dah. Ada list dia ada kat aku. Dan yang baru ni punya tu, kan, aku mimpi-mimpi ada satu panglima pula. Dia cakap kes-kes yang berlaku sekarang ni kes terpencil. Anak buah anggota-anggota tentera tak payah ambil peduli sangat. Ni kes terpencil. Ni lagi satu biol. Ada pula kes yang meruntun seluruh negara ni. Dia kata kes terpencil. Juta-juta kena songklap, kes terpencil. Main orang, kes terpencil. Main ni orang clear cut memang buang kerja tau dalam askar ni. Mana boleh memikat main sampai main ni orang. Ada hubungan sulit dengan ni orang je, dah cukup untuk gantung kerja. Apatah lagi-lagi pergi tutup, pergi lagi lah. Sorry lah, bahasa aku kasar sikit. Jebat dah ke? Cakap lembut-lembut tak jadi ni, bewak-bewak. Kan? Okay? So, hidup berakal, mati jangan berantu. Kita akan follow up. Aku akan update. Tak cukup lagi aku tengok dia orang tak bergerak, aku tepik lagi satu fakta, lagi satu bukti aku keluar. Ya? So, hidup berakal, mati jangan berantu.